Adik-beradik Tati telah ditangkap dan saya tahu anda mungkin tidak akan percaya, tetapi tuduhannya adalah maksud saya, siapa sangka Andrew dan Tristan Tate akan ditangkap di Miami atas tuduhan sedangkan mereka telah menunjukkan dan membuktikan diri mereka sebagai penyumbang yang sangat hebat kepada masyarakat kita. Dan korang, nampaknya keadaan tak berapa baik untuk mereka. Maksud saya, ini adalah rakaman mereka benar-benar ditangkap yang sejujurnya agak menghiburkan. Maksud saya, lihat ini sekejap. Tengok bagaimana Andrew yang memegang California cuba mencari cara untuk menyerahkannya kepada pengawal peribadinya. Awak nampak tak? Dia cuba tapi tak berjaya. Tak menjadi untuk dia. Dia tak berjaya menyerahkannya. Inilah dia. Apa sebenarnya yang dia pakai tu? Sudah tentu, internet sedang membuat meme habis-habisan tentang pakaian ini. Dan saya tak pasti sama adik ni Tristan tapi dia nampak macam orang ortodoks. Jadi penangkapan itu berlaku di luar satu acara pribadi di Miami, Florida yang mereka dapat hadiri kerana kalau anda ingat, mereka sebelum ini dikenakan tahanan rumah di Romania. Kemudian mereka dibebaskan, mereka terbang ke Amerika dengan jet pribadi. Saya tak pasti berapa lama mereka sudah berada di Amerika, tapi nampaknya UK semakin menerima lebih banyak bukti tentang perkara yang agak memberatkan adik-beradik Tate. Dan sudah tentu perlu ada proses ekstradisi. Tetapi sekarang pendakwa raya British berkata, tuduhan baru ini berkaitan dengan kesalahan yang didakwa berlaku antara tahun 2010 dan 2017. 7 lagi pertuduhan berkaitan mengatur atau memudahkan pemerdagangan untuk eksploitasi seksual. 3 pertuduhan serangan dan 19 pertuduhan berkaitan kesalahan melibatkan imej lucah kanak-kanak serta pornografi melampau. Tidak begitu baik. Sekarang yang menariknya, untuk mereka diekstradisi, pada dasarnya Marco Rubio perlu meluluskannya, tetapi kebanyakan kes telah diluluskan sehingga ke tahap ini. Jadi kita akan lihat sama ada apa-apa akan berlaku di sana. Tetapi sekarang sudah tentu adik-beradik Tate berkata, tidak, kami tidak buat apa-apa salah. Apa yang kamu semua cakap ni, bla bla bla. Mereka malah sedang menulis di Twitter. Baiklah. Andrew Tate sebenarnya sedang menulis di Twitter sekarang, betul? UK boleh cuba, tapi ia sebenarnya tak boleh halang saya daripada menulis di Twitter. Dan dia memuat naik video di sini tentang bagaimana kerajaan British adalah yang paling korup di dunia. Pada 27 Jun ketika ini, saya tak pasti sama ada ia bermula ketika itu, tapi ketika ia mula tersebar di internet, bahawa kerajaan sedang memburunya. Sekarang, saya akan katakan ini. Kerajaan UK memang sangat bermasalah dan mereka suka menangkap orang hanya kerana berkata sesuatu serta mereka reka jenayah serius di sana sini untuk menghalang orang daripada mengkritik mereka. Itu mungkin apa yang sedang berlaku di sini. Tetapi secara peribadi, walaupun saya fikir kerajaan British sangat korup dan polis di sana sangat tidak cekap dalam menjalankan tugas mereka, saya juga rasa bahawa adik-beradik Tate ada sesuatu tentang mereka. Panggil ia firasat, panggil apa sahaja, saya tak pasti. Tapi saya tahu ada sesuatu tentang mereka. Rasa macam tingkah laku mereka mungkin tidak begitu sopan, awak tahu. Mungkin ada benarnya bahawa lelaki yang cakap benda macam ni di internet sebenarnya memang tak berkelakuan wajar terhadap wanita dan golongan muda. Dan saya tahu betapa gilanya untuk fikir macam tu bila tengok berapa banyak abang adik Tate dah menyumbang kepada masyarakat kita. Berapa banyak kebijaksanaan yang mereka nak kongsikan dengan kita semua. Lelaki-lelaki ni memang contoh terbaik, apa maksudnya menghormati wanita. Tapi jangan risau, awak tak perlu percaya cakap saya saja tentang betapa mereka menghormati wanita. Mari kita dengar sendiri apa yang mereka nak cakap. Oh ya, pakaian yang mereka pakai tu tengah kena kecam habis-habisan di internet. Tengok ni. Dan ini Azda. Untuk yang tak tahu, itu macam Walmart versi Inggeris. Tak nampak elok langsung. Tak nampak elok, Andrew. Memang tak elok langsung. Oh ya, saya sebenarnya ada dengar kabar angin. Saya tak pasti sama ada ini betul atau tidak. Kononnya dia dah tak lagi seorang Islamis dan dia tak umumkan secara terbuka sebab kita tahu apa yang akan jadi kalau dia buat begitu. Tapi dia macam dah ubah fikiran tentang Islam dan saya sebenarnya agak gembira juga tentang perkara itu. Tapi Andrew Tate bukanlah seorang manusia yang baik semua. Mari kita jelaskan perkara itu. Dan mari kita bincangkan beberapa cerita yang mungkin memberi sedikit credibility kepada apa yang kerajaan UK sedang putuskan. Selain daripada fakta bahawa keluarga Tate menafikannya, sudah tentu. Maksud saya, kita boleh mulakan dengan permata hebat ini daripada Nathan Livingston Milk Bar TV. Anda semua patut mengikuti dia. Dia memang buat kerja yang hebat. Maksud saya, ia memang menakjubkan. Ia benar-benar menakjubkan. Adakah saya seorang yang jahat? Sebab semakin anda tidak suka, semakin saya menikmatinya. Saya suka betapa anda membencinya. Itu buat saya gairah. Kenapa saya macam itu? Kenapa? Semasa kami sedang melakukan hubungan seks, dia meletakkan tangannya di leher saya dan mencekik saya sehingga saya tidak sedarkan diri. Tetapi dia masih melakukan hubungan seks dengan saya ketika saya separuh sedar. Saya belum beri trigger warning, tapi kalau tak jelas, ini memang trigger warning. Saya macam kembali sedar semula.
Saya salah seorang lelaki paling berbahaya di planet ini. Kadang-kadang awak lupa betapa bertuahnya awak kerana dapat ditiduri saya. Adakah awak lebih suka saya menahan awak dan memaksa awak lakukan perkara yang awak tak suka? Atau awak tak suka itu? Saya fikir saya boleh lakukan apa saja yang saya mahu kepada awak. Maksud saya, lihatlah. Ada orang yang ada keinginan seksual yang pelik. Saya tak menafikan itu. Kalau awak suka permainan kuasa, maksud saya, tapi ikutlah cara awak sendiri. Namun, adakah mungkin seorang lelaki yang rasa sangat selesa bercakap seperti ini kepada wanita seperti yang didokumentasikan dalam rakaman dan mesej teks mungkin tidak selalu dapat mengenal pasti batasan jelas dalam tingkah laku seksual? Maksud saya, panggil saja ia firasat. Tapi mungkin polis British ada sesuatu. Itulah dia. Saya adalah orang paling bijak di planet ini. Dan kemudian, keesokan harinya, salah satu bahagian putih mata saya Tak cukup bijak untuk tidak ditangkap oleh polis UK, kan sayang? telah menjadi merah sepenuhnya. Nampaknya itu agak biasa dalam kes penderaan rumah tangga di mana terdapat kekurangan oksigen dalam otak anda. Jadi, salur darah anda mula pecah untuk cuba membawa oksigen ke sana. Kau betul-betul terasa sangat ke? Aku cekik kau sikit je. Kau tak pengsan pun. Tapi dia asyik ulang cakap, Tak bagus. Tak bagus. Tak bagus. Tak bagus. Saya akan beritahu awak, itu bukan sesuatu yang bagus. Jika ada tuduhan terhadap awak kerana merogol dan awak menulis ini, ia memang tak bagus. saya miliki awak. Awak adalah milik saya. Maksud saya, dia ugut nak bunuh saya. Okey. Maksud saya, ini adalah kenyataan semula daripada polis. Bla bla bla. Awak tahu, CPS telah meluluskan 21 pertuduhan terhadap Andrew Tate. Saya tidak berminat untuk mendengar polis wanita British terutamanya apabila mereka mempunyai bukti yang jauh lebih menarik. Dan sudah tentu, Candace Owens sangat menyukai Andrew Tate, yang mana itu sudah cukup memberitahu anda segala-galanya yang anda perlu tahu. Saya berada di sini di Miami. Alah, video ini sedikit sebanyak mengingatkan anda mengapa orang-orang ini tidaklah sepintar yang mereka sangka. Maksud saya, lihatlah ini. Pukul saya, tangkap saya. Jangan teruja sangat. Siarkan saya di berita. Beritahu semua orang saya seorang pemerdagang manusia. Anda fikir saya tak berpengalaman? Anda fikir saya tak bersedia? Saya Navy SEAL dalam hal ini. Sial, anda boleh datang tangkap saya. Pecah masuk rumah saya. Ambil barang saya. Anda fikir saya tidur dengan telefon penuh bukti? Anda fikir saya tak padam semua data dalam telefon saya setiap malam? Anda fikir saya bodoh? Datang, tangkap saya. Tangkap saya. Berita tergempar. Maksud saya dia macam, ya, saya dah padam bukti dalam telefon saya. Tapi kemudian kita semua tengok macam mana dia cuba keluarkan telefonnya daripada dijadikan bukti. Okey, mari kita dengar sedikit. Bukan dari Tate, tapi sebenarnya bukan dari Candace juga. Saya memang betul-betul nak cuba dapatkannya. Tapi daripada wanita yang kami rasa mungkin ada kaitan dengan cerita ini. Hey, Sepanjang hidup saya gunakan seks sebagai alat untuk buat wanita jatuh cinta dengan saya. Supaya mereka ikut cakap saya, tinggal di rumah saya dan buat duit untuk saya. Itu yang saya mahukan. Jadi dalam arti kata itu, saya adalah seorang bapa ayam. menjadi kickboxer playboy. Bapa ayam. Saya puas hati dengan label-label itu setakat ini. Tapi kebanyakan duit saya bukan dibuat melalui pertarungan. Duit saya sebenarnya dibuat dalam dunia bapa ayam. Saya cuma nak ingatkan anda semua apa itu kegiatan bapa ayam. Ia adalah eksploitasi. Jadi macam lelaki tu gembira mengaku dia seorang bapa ayam. Dan inilah salah satu cerita yang kami hampir pasti memang membabitkan mereka. Gadis yang kau mulakan. Dinan adalah yang paling penting. Gadis pertama saya sangat baik. Ia sangat muda. Jadi Vivian di sini. Jika Anda baru di saluran ini, saya adalah model cam. Dan kerja saya adalah buat webcamming. Macam itulah ia bermula. Saya jumpa Vivian di Slovakia. Saya berasal dari Slovakia. Kami menjalinkan hubungan jangka panjang. Saya tinggal di England, saya pindahkan dia ke England untuk bersama saya dan mula buat laman web saya. Oh ya, Kami sebenarnya belum lagi melihat respons dia. Alahai. dia benar-benar jatuh cinta dengan saya, dia mau anak dengan saya, semuanya. Dan kami bertemu dan kami jatuh cinta. Kami sedang bercinta. Saya telah tinggal bersama Andrew selama bertahun-tahun. Jadi Vivian telah bersama saya selama 6 tahun. Jadi dia telah bersama Vivian selama 6 tahun, betul? Maksudnya lebih kurang 21. Vivian berumur 21 tahun. Dan pada ketika ini, dia sudah mempunyai teman wanita selama 6 tahun. Vivian lebih muda. Vivian lebih muda. Jika anda tidak dapat mengira, kami akan membantu anda. Ini bermakna mereka bertemu ketika dia berumur 15 tahun. Wanita yang bersamanya, ia tidak lebih daripada alat mainan seks. Atas persetujuan bersama. Saya rasa ia akan menunjukkan betapa cantiknya awak. Dan kemudian dia perlu tunjukkan kepada mereka betapa hebatnya awak.
Pandang kamera. Tunjukkan kepada mereka betapa cantiknya awak. Tunjukkan tatu awak kepada kamera. Tapi saya suka bila Andrew menepuk punggung saya. Meh, kata Chi. Kenapa ia kata begitu? Kerana Saya perempuan murahan awak. adalah dunia saya. Saya telah buat kerja CAM selama 4 tahun lepas. Tahun depan adalah tahun ke-5. Dan saya kini tinggal di Bukarest, Romania. Polis telah menyerbu rumah Andrew Tate di Romania menyiasat dakwaan. Datang daripada seseorang yang telah tinggal bersamanya selama bertahun-tahun. Dia bukan seorang. Saya ada perempuan utama saya, orang kanan saya, Vivian. Saya pindahkan dia ke England untuk bersama saya dan mula menjalankan syarikat webcam saya yang saya mulakan. Kalau anda tak ada syarikat webcam, anda patut pertimbangkan sebab sebaik saja anda ada beberapa perempuan yang jatuh cinta dengan anda, ia adalah duit paling senang di dunia. Tidak, saya tarik balik kata-kata saya. Ia bukan duit mudah. Anda kena bina dulu. Tapi bila anda dah ada perempuan-perempuan yang dah sedia, barulah duit itu datang dengan mudah. Okey, maksud saya bukan hakim, tapi saya rasa berdasarkan kata-kata dia sendiri, Mungkin ada beberapa bukti di sini yang mungkin menunjukkan bahawa ini bukan sekadar serangan terhadap dia, tetapi sebenarnya anda tahu ada sedikit asas kebenaran. Maksud saya hakikat bahawa dia di sini berkata, saya akan jelaskan segala yang sedang berlaku. Maksud saya dengar sendiri. Ingat, dia telah meretweet perkara ini pada 27 Jun. Biar saya jelaskan berita yang anda lihat di garis masa ini. Pihak berkuasa British telah menuduh saya melakukan satu jenayah. Mereka kata 15 tahun lalu saya buat sesuatu yang saya tak sepatutnya buat dan saya seorang penjenayah. Tapi mereka tak beritahu saya terhadap siapa. Mereka tak beritahu di mana ia berlaku. Mereka tak beritahu bila ia berlaku. Mereka cuma kata 15 tahun lalu awak buat satu jenayah. Dan saya tanya, okey, terhadap siapa? Kami tak akan beritahu anda. Kalau awak tweet tentangnya, kenapa pula saya nak tweet tentangnya? Apa yang awak cakapkan ni? Beritahu saya terhadap siapa saya lakukan jenayah ini supaya saya boleh pertahankan diri saya. Tak boleh. Kami tak akan benarkan awak pertahankan diri. Awak dituduh melakukan jenayah. Awak didakwa atas satu jenayah. Kami tak akan beritahu terhadap siapa. Dan saya kata, jadi macam mana saya nak sediakan pembelaan? Dan mereka kata, kalau awak datang ke England, kami akan beritahu awak. Saya kata, tentu, saya akan datang ke England. Tidak ada masalah. Apa yang saya nak tahu ialah, bolehkah awak jamin saya tidak akan ditahan reman? Mereka kata, tidak, kami tak akan jamin perkara itu. Jika awak datang ke England, ada kemungkinan besar awak akan dihantar ke Belmarsh, ditahan reman selama bertahun-tahun sebelum perbicaraan. Dan saya macam, jadi awak menuduh saya melakukan jenayah, awak telah mengeluarkan waran, awak tak akan beritahu saya siapa mangsa jenayah itu kalau mereka memang wujud. Kami boleh beritahu kamu semua, kami boleh beritahu kamu. Andrew, kalau awak perlukan bantuan, dengarlah beberapa rakaman awak. Kami boleh bantu, sama-sama. Awak tak perlu terbang ke England. Awak hanya perlu tonton saluran ini. Sebab mereka tak beritahu pun, ini semua mangsa rekaan, sepenuhnya direka. Mereka ada orang yang bersembunyi di sebalik anonimitas dan hanya menyerang saya, menuntut berjuta-juta euro, berjuta-juta dolar untuk perkara yang berlaku pada tahun 2009. Tiada siapa yang beritahu saya apa perkara-perkara ini. Tiada siapa yang beritahu saya siapa orang-orang ini. Tiada siapa yang beritahu saya bila ia berlaku, di mana ia berlaku. Tiada apa-apa. Dan mereka kata, kalau saya masuk penjara, barulah mereka akan beritahu saya. Okey, saya nak cakap secara umum, saya memang ada isu dengan cerita-cerita yang berlaku bertahun-tahun yang lalu dan tiada bukti kecuali kata satu pihak lawan kata pihak satu lagi. Yang memang bukan cara yang baik untuk cuba selesaikan sesuatu. Dan walaupun cerita itu sangat teruk, kalau tiada bukti, macam mana sebenarnya nak selesaikan perkara itu? Ini memang satu dilema yang sangat rumit dalam cerita-cerita penderaan seksual. Terutamanya sebab pada masa itu, perkara macam ini memang sangat tidak diterima. Sekarang ada banyak maklumat dan pendidikan tentang cara untuk melaporkan. Tapi walaupun begitu, kebanyakan orang masih tak melaporkan. Tapi pada masa dulu, orang hanya terpaksa terima dan menanggungnya dalam diam. Jadi saya faham bagaimana seorang lelaki yang berada dalam kedudukan berkuasa mungkin tidak menghargai hakikat bahawa mereka berkata, lihat kami ada tuduhan tapi kami tak boleh beri apa-apa maklumat tentang apa yang berlaku, siapa yang terlibat atau bila ia berlaku. Sebab macam mana anda nak pertahankan diri terhadap perkara itu? Terutamanya kalau ada ramai orang yang cuba menjatuhkan Andrew. Jadi mereka berjaya meyakinkan beberapa orang untuk tampil ke hadapan dan mengatakan bahawa sesuatu telah berlaku kepada mereka. Tapi kalau tak perlukan pertanggungjawaban yang sebenar, itu agak bermasalah. Jadi inilah satu perkara yang saya setuju dengan Andrew, tapi saya rasa ia mungkin hanya sebahagian sahaja. Saya kena terbang ke England dan serah diri untuk dipenjarakan. Dan saya tahu anda tertanya-tanya, kenapa bila Britain sedang runtuh, mereka tak peduli langsung tentang geng pemansa seksual, tak peduli tentang kes-kes tikam, tak kisah tentang dadah di jalanan, tak ambil berat pun tentang jenayah sebenar. Kenapa mereka asyik bercakap tentang Andrew Tate? Itu kerana saya menonjolkan masalah-masalah negara itu. Mereka tak mahu selesaikan masalah-masalah tersebut. Mereka mahu singkirkan saya kerana bercakap tentang masalah-masalah itu.
Saya tak akan membantah perkara ini. Kerajaan di UK memang mahu menyingkirkan sesiapa sahaja yang bercakap tentang masalah mereka. Ya, itu memang jelas. Itu mudah. Saya juga kebetulan berpendapat bahawa Andrew Tate mungkin seorang tokoh yang agak bermasalah. Cuma sedikit bermasalah. Maksud saya, sekali lagi, anda tak perlu percaya kata-kata saya dan anda tak perlu dengar semua ini di mana dia. Itulah yang anda katakan kepada saya. Di mana? Dia bercakap tanpa henti. Hakikat mahu Candace Owens sangat menyukainya dan berkawan dengannya, itu juga berdasarkan pengalaman saya, sedikit petunjuk bahawa lelaki itu bermasalah. Hanya sedikit sahaja. Tapi ingat, dialah yang bangga dengan fakta bahawa dia seorang bapa ayam. Betul? Bagaimana saya jumpa perempuan? Bagaimana saya buat perempuan suka saya? Bagaimana saya buat perempuan jatuh cinta dengan saya untuk bekerja di depan kamera web untuk saya? Kalau kau keluar dating dan cuba sebut benda tu dan sebagainya, memang tak menjadi. Ia buat mereka tak suka. Saya takkan buat macam tu. Itu menjijikkan. Saya bukan pelacur. Memang takkan menjadi. Kau teruskan seperti biasa. Jangan sebut langsung tentang kamera web kepada perempuan yang tak tahu. Sebenarnya itu dipanggil sebagai grooming, ya. Kalau kau nak cakap sesuatu kepada seorang perempuan yang mungkin dirasa tak sesuai atau buat dia tak selesa dan strategi kau adalah tunggu sampai dia dah terlalu terlibat sampai dia takkan cakap apa-apa, itu memang grooming. Kau tahu macam mana nak jadi berkesan di depan kamera web. Perempuan yang tak pernah buat kamera web sebelum ini. Perempuan yang tak ada peralatan, tak ada pengetahuan, tak ada keinginan, tak ada tempat, tak ada kemampuan untuk buat duit melalui cara ini. Saya cipta satu sistem yang membolehkan saya meyakinkan perempuan untuk buat benda ini dan membolehkan saya mengawal 100% pendapatan mereka. Kau mula dengan seorang perempuan, kau muat turun OnlyFans di telefon kau. Kau ambil gambar kad pengenalan dia, nama dia, semua yang diperlukan untuk sahkan akaun. Kau sahkan akaun tu di telefon kau dan kau kawal akaun tu. Jadi sekarang kau yang urus OnlyFans dia. Saya belajar setiap tip dan hela untuk pastikan perempuan dapat bayaran. Saya tahu macam mana nak pastikan perempuan tu tak boleh lari. Dan sudah tentu, mereka tak keluar rumah. Mereka tak dibenarkan keluar. Kau kena duduk dalam rumah. Sebab bila kau dah ajar perempuan tu macam mana nak buat benda ni, dia dah ada kemampuan untuk buat duit tanpa had dari rumah. Kenapa dia masih nak bagi duit tu pada kau? Kenapa dia tak lari dan simpan semua untuk diri sendiri? Aku masuk je pintu, kau dah tahu aku akan belasah kau kalau kau buat perangai. Kalau kau berkelakuan baik, aku tak perlu pukul kau kan? Tak, keluar. Kau tak boleh duduk dalam tu selamanya. Hentak mesin tu, hempuk muka dia, lepas tu cengkam leher dia. Macam, apa hal betina? Seluar dalam dia terus basah. Okey. Saya rasa saya dah selesai. Adakah awak perlukan lebih banyak bukti bahawa mungkin ada asas kepada apa yang sedang berlaku sekarang dengan adik-beradik Tate? Saya tak pasti sama ada awak perlukan atau tidak, tapi kalau awak perlukan, mungkin masalahnya lebih kepada diri awak daripada apa yang kami tunjukkan di sini. Apa-apa pun, terima kasih atas perhatian awak terhadap perkara ini.